hujan ni. Konten kita berikanlah kita lawak konten 24 jam bersama dengan korang semua. Okay, Syakir rekod berapa yang Syakir buat pada hari ni. Sebab Syakir akan buat konten berapa. Sebenarnya hujan ni kita tak ada idea konten nak buat. Okay, Syakir buat konten 24 jam. Syakir buat berapa. Sehinggalah malam Syakir sambil akhir. Syakir buat berapa. Okay. Dan ni Syakir kena sipir dulu. Ada Syakir pergi mandi dulu. Sekarang tak mandi lagi ni. Syakir bangun tadi lagi tak mandi lagi. And Syakir kena sipir tempat tidur. Okay, kita nak kena sipir-sipir cadar tu. Kata Syakir nak montage. Korang stay tune. Okay, korang kita ingat Syakir buat konten spontan je 24 jam bersama dengan korang semua. Okay, and kalau korang tengok apa yang Syakir buat, korang kena stay tune tengok konten ni sampai habis. Okay, dan kita jumpa kejap lagi lah. Sebenarnya je jadi kita buat konten make up. Kau nak tanding make up ni. Kalau korang ada idea konten, korang boleh komen ke bawah. Okay, dan sebenarnya kalau korang ada idea konten lain, korang komen. Sebenarnya Syakir tak ada nak idea. Jadi kalau hujan ni nak tidur. Tapi tak boleh nanti dia kena shoot konten untuk korang. Okay, dan kalau korang ada idea, korang kena komen dekat bawah. Dan dah Syakir cuba. Okay, dan jumpa kita lagi. Saya nak mandi kejap. Okay lah, bye. Sebelum pada Syakir mandi, saya nak beritahu kita sipir dulu bilik ni. Kita sipir tempat tidur ni baru kita akan mandi. Okay, kita bersih-bersih dulu bilik ni. Lepas tu baru kita akan mandi. Okay, kalau ada montage Syakir nak sipir dulu bilik Syakir ni. Berapa ni. And kalau tak dalam montage. Okay, and kau boleh tengok rutin hari Syakir. Okay, and insyaAllah kita tengok apa yang Syakir buat. Okay, rutinnya nak mandi. Hujan. Okay lah, kita jumpa kejap lagi. Okay, and sekejap lagi. Mana belum subscribe, pergi subscribe. Okay, and let's go. Kadang-kadang Syakir dah sipir dah pagi tu. And kita betul macam mana boh. Okay, and macam ni Syakir kena pergi mandi tadi pagi. Saya tu kita sambung video kejap lagi lah. Nak mandi, nak pergi mana mandi lagi. Sejuk tadi. Okay, and okay lah, kita jumpa kejap lagi. Okay, letihnya nak buat video. Tapi kan korang kita nak buat lagi. Okay, tak hujan lagi. Apa hujan tak ada mana bergiti-giti hujan lah. Okay, kalau dalam montage, okay, lepas tu Syakir nak tunjuk makin ni. Kalau Syakir tunjuk makin ni, Syakir tunjuk makin ni kepada korang. Apa Syakir buat macam hobi tu tak Syakir tunjuk. Okay, sebelum kita mandi, mak jom Syakir tunjuk kapal makin. Okay, dia cuba biar biar bisa mandi. Okay, jom kita tengok. Kita mandi tengok ni. Kita ada ubi ke benda yang panggil sebab lah. Ubi ke benda nanti Syakir tulis dekat tepi. Nanti ubi gapa ni spring ke apa Syakir buat gapa. Ubi ni kita kan. Kita tengok masa ni tengok ada apa Syakir lah. Ini kan ni, ubi ni. Banyak lagi dapur. Saya tak makan mana, macam sikit ya. Kita coba makan lagi. Aku hidup kau. Kita lalu. Kata saya tak nama dia gabung tepi ni. Oh, macam
Muka yang mana? Tapi dia ubi lah, ubi kayu kan. Keras. Tapi saya makan kuih manis kan. Laki rambut saya ni. Tak kena rambut. Kuih manis kan. Kuih manis. Tapi kena makan yang kuah, kena makan yang saja, tak ada ego. Okay, yang mana belum subscribe, kalau belum subscribe, kita mesti kerja lagi untuk siapa ni ratus subscriber, okay? Sikit lagi. Kalau pergilah subscribe, okay? Saya nak makan dulu kejap ya, kita jumpa lepas banyak saya mandi, saya nak mandi dulu kejap. Mandi tak boleh nak rakyat lah. Bahaya, okay? Saya nak mandi dulu kejap, jumpa kejap lagi, okay? Bye. Ni kata lah ni dah panah dah sikit ni, dah panah dah sebab dia hujan. Saya tengok tadi dia hujan kan petai-petai sikit kau malam ya hujan, tak hujan bulut. Okay, saya ni kita ni adalah tengah hari dah dalam pukul apa pada pukul 2, 3 pagi gitu. Saya mandi tadi, lepas tu saya lagi cuci muka dulu kejap ni. Kalau muka saya cuci okay, dah panah. Saya panah ni cuma saya tak rekod mana lah panah dah hujan tu, tak hujan panah tu. Tak hujan lah sini kan. Saya lagi pas muka dulu, cuci muka dulu. Dan kita dalam montes rutin hari saya baru dah bangun tidur tu. Pasal semua lagi tidur je kalau tidur sini. Saya tak tahu agak. Tadi gelap, tadi mendung je, mendung gelap gitu. Tak mana ni panas. Okey, sebenarnya saya cuci muka dulu kejap. Sebab saya tak cuci muka yang ini. Cuci muka dulu kejap. Kita mana hasil operasi lagi saya pakai. Gula kita kan dah ikan dah di montes ikan dah gitu kan. Ikan tu pakai musim hujan, kita orang gigit ikan. Musim hujan nak kita ikan dah agak banyak. Kita dah kita kan kita ambil ikan tu masak apa sudah masak ikan tu sekali dan jadi bulat. Dari ikan tu sebelum ni kita nak makan bulat tu lah kan. Dan ni sudah dicuci muka dulu, ni sampai sini kejap lagi tu panas. Tapi ini tak panas kan, hanya panas mendung itulah. Tapi tak hujan lah, hujan hati lah. Jadi saya ni hujan saya tengok kita bila hujan saya tak hujan dulu. Okay, yang saya ni semuk dulu kejap ni sabun muka dulu. Pagi ni tak sabun muka dulu. Let's go. Kalau tu panas, tak hujan pun. Panas ni tidak hujan pun. Yang mendung sementara cerah macam gitulah. Kita beli yang baru kan ni. Saya beli ni yang baru dah ni. Ni yang minyak rambut yang baru saya beli hari tu, warna biru ni warna purple. Nanti kita terus pakai apa ni? Saya nak tahu bong dia kan. Bong dia tak bong nanti saya tak pakai lagi. Saya nak terus pakai apa ni? Kita pergi basuh muka dulu. Kita pilih dulu sabun basuh muka yang mana kita nak pakai. Kejap kau nak. Kita pakai sabun muka yang jom kita pakai, let's go. Kita dah basuh muka ni, kita dah lap muka ni. Okay. Dan ni kita pakai ni sunscreen. Saya pakai lah kalau ada sunscreen tak pakai rugi lagi. Saya pakai sunscreen ni skin TV lah.
Ini sebenarnya banyak kecil-kecil kami sekering ni lah. Itu kita pakai. Kita pakai je pakai lebih sangat kecil-kecil ya. Dia pakai banyak sangat. Okay. Kalau kita pergi mana itu pakai sedikit ya. Kita ke dalam begitu ni. Inilah, dia bawa lah jadi sama dulu. Pakai sedikit ya. Dia pakai banyak-banyak. Okay. Kira bila je awak ke apa, pakai lah. Kalau siapa banyak tu kira sama-sama kering ada. Kita pakai lah, pilih lah orang mana. Okay, sekarang ni kita dah pakai ni. Lagi ni kalau yang saya pakai ni atau pakai krim mana begitu. Kalau kita pakai punya lawan ni saya baru je beli warna purple ni. Warna biru dah ada banyak lagi kita berah. Sebab saya lihat TikTok kamu yang mau purple ni pun sedap juga bang. Saya pun beli lah warna purple ni. Itu lagi. Untuk dobek. Sedap lah bang warna purple, sedap lah bang. Sedap ni bang warna purple. Warna biru pun sedap lah bang. Dia purple lah saya tengok ni, dia tak suai ke apa tu. Kering rambut lah, kalau siapa nak pakai dia rambut nak buat video, saya pakai rambut ni lah. Saya rasa dah bagi tak lebih kuning dah, lebih kuning lah. Saya tak link dah itu dekat video tu. Video yang lepas kalau kau nak bagi kita video tu, okay? Saya tak ingat video mana. Tadi korang kita yang mana? Kalau nak beli korang komen, okay? Saya tak link kalau ni. Begitulah kehidupan, siapa lagi kehidupan lah. Macam kalau hari-hari, begitulah. Okay? Kita pakai ni lah, kalau saya rajin saya pakai. Ni pun cuci muka saya cuci hari-hari lah. Ni pun saya pakai jari-jari, saya pakai kebisa lagi. Okay, baunya wangi, kalau benda baunya wangi. Dia mesti lah. Dia pun dah jadi tak kering lah, jadi basah lah rambut kita ni. Rambut saya pun panjang. Ya gitulah. Ni yang lebih biru, pada saya warna. Dia cakap ni bukan rambut, saya beli. Kau beli lagi kalau kau nak pergi, okay? Kalau kau tanya hujan ke tak, dia tak hujan. Asal benar nak buat konten 24 jam hujan ke, tapi tak hujan. Tidak saya ingat saya nak buat kapal, kita main tali kapal. Tapi tak hujan, kita perlu buat rambut tu. Jadi konten 24 jam korang bersama je dengan Ashraf. Misalnya 24 jam tu gapa, kau boleh tahu 24, bukan daripada bahasa 24 jam juga. Dalam sehari tu Ashraf buat gapa, gitulah. Ashraf bangun video, sampai 4 video and itulah, kita ni pakai banyak rambut apa. Cuci muka ni kau boleh beli je like dulu ni untuk hilang jerawat, tapi Ashraf pakai lama dah. Bukan hilang lah jerawat sikit-sikit. Itulah ni kita nak kena makan nasi hari tadi. Pagi saya tak lupa nak rekod video makan nasi tadi. Ni adalah gula yang kita masak yang ikan tadi. Kalau tak ikan agak-agak tu lah. Kalau macam masak dah. Kita kena kita letak tangan dulu. Okay. Kita jumpa kejap lagi lah. Okay, kalau korang ada idea konten ke, korang komen je dekat bawah. Sebabnya setiap konten kerja gila nanti akan kita semua buat. Cuma biasalah kita tak boleh nak pergi print lagi nama-nama follower tu. Saya dah siap dah, nanti saya akan print semua nama follower korang tu. Dan mengambil masa. Kalau tak ambil masa, kita kena ambil masa yang panjang. Mana di print biasalah ke hujan, ni mendung pula. Yang mendung panas, mendung padas gitu. Semua yang mengambil masa sikit lah. Saya minta maaf, video tu kemungkinan lambat sikit aku di post. Dan nak post lah, nak buat pun tak lagi print pun tak lagi post lah. Dan ni kalau ada konten-konten lain, kau bisa buka komen ke bawah, okay? Saya tahu idea dah ni. Kau bisa buka komen ke bawah, minta maaf lah. Rambut tu harga apa ni. Masih tak sisi rambut tu. Kita jumpa kejap ni. Bye korang. Okay, sekarang korang tengok tu. Saya dah 24 jam. Tapi tak tahu dah 24 jam ke tak. Saya minta maaf lah kalau bukan 24 jam sangat. Kalau tu bunyi tak macam hujan gitu. Ni malam dah. Tu ni malam dah. Malam dah hujan. Okay, so adalah konten kita pada kali ni. Sebab tu jangan lupa untuk tekan button like, share, komen, subscribe. Kita jumpa di next konten Ashraf channel ni bos. Mantap kali. Bye korang.
saya terlupa. Saya minta maaf kalau konten kali ni banyak kekurangan. Saya minta maaf sangat. Saya minta maaf adalah konten spontan je. Sebab hujan, masalah tadi tak hujan pun hujan mentah-mentah je. Lepas tu ni pun hujan pula malam ni, start hujan pula, start pula apa tadi, lepas tu masuk hujan pula. Okey, sampai adalah konten kita pada kali ni. Dan sebab tu jangan lupa untuk tekan like, share, komen, subscribe. Jadi kita santai. Dan yang mana belum subscribe, kalau kita subscribe dulu untuk mencapai 600 subscriber di YT Aisyah channel. Okey, jumpa di next konten. Alah, bye bye. Saya minta maaf tak kalau ada kekurangan. Bye. Aku tak seindah lakaran yang